Kuat ke tanduk kerbau nak angkat dahan tu? Kuat. Yeay, kerbau kuat. Hebatlah tanduk kau kerbau. Walaupun tak cantik, tapi berguna. Eleh. Tanduk aku yang cantik ni pun boleh alihkan dahan tu lah. Oh. Betul Musa tu. Boleh ke tu? Jangan paksa diri. Kaki kau tak kuat. Nanti patah. Betul? Bukan kaki je patah. Tanduk kau yang cantik tu buatkan patah. Malunya. Semua salah kaki hodoh dan tak guna ni. Nantilah bila aku dapat kaki yang kuat macam singa. Barulah aku boleh menunjukkan kebolehan tandukku ini. Rusa kuat. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Rusa. Sedapnya. Kenyanglah aku hari ini. Jangan makan aku. Mana kau nak lari, ha? Ai, ada kaki yang kuat dan gagah pun tak dapat kejar aku. Sia-sia je. Rusa. Laju lagi kaki aku yang hodoh dan kurus ni. Aduh, tersangkut pula. Tolong! Tolong! Kecil! Lisa. Tolong lepaskan tandukku ni. Cepat. Macam mana ni? Susah ni. Kalau nak lepas, aku kena patah ke tanduk kau. Jangan! Kau memang cemburukan tanduk aku yang cantik ni. Pergi kau. Tak payah tolong. Cubalah lari sekarang.
Rupa-rupanya hanya kakiku yang bodoh dan kurus ini dapat menyelamatkan aku. Tapi tanduk yang cantik ni telah menyusahkan aku. Mati rusa kerana tanduknya.